Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Saya Rokan Rocky di sini. Selamat datang ke channel saya Rokan Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform-platform sosial media saya lain, FB, Insta dan juga TikTok, sebab saya selalunya update tentang perkembangan motosikal negara kita, terutama sekali, dan juga of course lah dunia kalau saya sempat. And hari ni kita dekat Sanyang Motor. Siapa yang tak tahu? Saya bagi lagi jelas. SYM. Ni kita ada saudara Atif berdiri di sebelah. Ini dia guys, Sanyang Motor SYM. And saya rasa korang pun boleh agak lah motor apa yang kita nak tengok hari ni. Dijangka akan masuk Malaysia tahun ni. Dan itu yang paling orang nantikan. So jom kita tengok model apakah itu. Itu dia guys, motor yang cukup saya rasa ramailah peminat-peminat skuter dekat negara kita yang dah tahu yang motor ni akan masuk dalam pasaran negara kita. Itu dia SYM ADX TG Tiger 400. So jom kita tengok dengan lebih dekat. Alright, ini dia guys, SYM ADX TG 400. So saya rasa dah ramai lah yang dah tahu pasal motor ni kan. Kecoh jugalah. And ADX TG 400 ni dia akan bersaing dengan pesaing-pesaing skuter crossover 400cc yang lain yang dah masuk dekat pasaran Malaysia lama. Saya rasa ada 2-3 biji kat dalam kepala otak korang. Mesti korang dah boleh tahu yang mana satu kan. So yang ini yang baru bakal masuk, dibawa masuk oleh M-Force Malaysia. So nanti dalam sebulan 2 lagi dia sampai guys. So jom kita tengok lebih dekat apa yang ada kat sini. Lampu dia full LED depan dan belakang. Dan TG tu stands for Tiger. Korang nampak dia punya DRL ni, dia running light dia macam gigi macam gigi harimau. Ini lampu belakang dia juga full LED. Design lampu belakang dia saya suka lah, cantik. Alright, ini paparan meter dia, agak besar juga. LCD meter, ada color, digital guys. Motosikal ini dikuasakan dengan enjin 1 silinder, 4 lejang, 4 valve 399cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 34.5 horsepower dan juga 37.2 Nm of torque. And korang tengok ni swing arm dia guys. Swing arm dia susah kita nak jumpa swing arm skuter pakai swing arm aluminium macam ni. So ini rare ni, susah nak jumpa. So motosikal ni sistem transmisi dia masih menggunakan CVT automatic, tetapi final drive dia guys menggunakan rantai dan sprocket. Padu ni, padu. Sebelum saya terlupa, korang tengok ni Hyper VVS. Enjin dia datang dengan sistem Hyper VVS ni lah. Camshaft dia ada 2 profil, ada low dan juga high profile. Rem sikit. Itu bunyi dia. Okey, go. Yang ini windshield dia cukup tinggi dan boleh laras secara manual. Boleh dilaras menggunakan kederat ke atas. Tinggi guys. Saya rasa memang block most of angin-angin lah kalau kat highway. Okay, ini platform kaki dia. Saya rasa cukup lebar, boleh meluncur ke depan dan juga ke belakang. Ni kompartmen dia. 32 liter kompartmen. Ada lampu. Tangki petrol 13 liter. Okay. Charging port satu sahaja kat sini. Ini kunci dia guys. Keyless. Tapi yang pelik sikit guys, dia tak ada kompartmen kat depan ni lah. Mana pergi kompartmen depan dia kan? Okey, sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork 41mm. Korang tengok dia punya stroke dia panjang guys. So memang padu lah. And untuk
USD fork 41mm ni selalunya motor-motor besar legit 600cc je yang pakai, tapi ni pun dah pakai dah 41mm. Sistem brake dia menggunakan disc, juga ada ABS, and caliper 4 port ni caliper 4 port radial daripada SYM. ABS dia pun function dengan baik, so boleh orang kata dari segi keselamatan memang A lah. And ada traction control guys. Traction control ni switchable, boleh turn on, boleh turn off. Saiz rim hadapan 15 inci. Okay, ni radiator dia, saiz radiator dia pun agak besar lah guys. Menarik. Dan enjin ni juga menggunakan biaxial balancing yang baru. So ada dua counter shaft yang akan mengurangkan tahap gegaran dekat motosikal ni. ADX TG. Ketinggian saya 168 ke 169 cm sahaja. Dengan mudah, walaupun suspension dia travel kat depan tu, dia punya stroke suspension tinggi, tapi tak ada tinggi sangat guys. Macam ketinggian skuter kecil-kecil yang saya berdiri tadi je. 1/3 daripada tapak kaki saya boleh berpijak di atas bumi yang nyata, kiri dan kanan. Ini pun boleh bengkok lagi guys. Tapi sebab seat dia lebar, kita tak boleh nak sangat. And platform dia boleh letak kat depan, tak kat sini, tak kat sini. Dikatakan kalau masuk off-road boleh berdiri kat sini. Saya bagi sampel kan. Depa kata saya tak main off-road. Macam ni kot. Maybe lah. So tak adalah tinggi sangat guys. Mantap. Okay guys, itu dia SYM ADX TG 400. So motosikal ni akan masuk dalam pasaran Malaysia, dibawa masuk oleh M-Force Malaysia. Dianggarkan dalam sebulan 2 lagi sampailah. Korang ready je lah. Harga jualan dia pun belum lagi rasmi, tapi dikatakan bawah RM30,000. So kita pun tak pasti bawah 30 ke atas 30k ke, kita nantikan. Tapi kalau bawah 30k memang akan menjadi pesaing hebat kepada beberapa skuter 400cc crossover yang dah sedia ada dekat negara kita. Saya rasa korang pun tahulah skuter tu model apa kan. Tapi kita nantikan sahaja. So apa pendapat korang tentang motor ni? ADX TG 400 daripada SYM. Dan kepada yang tak tahu, SYM ni adalah jenama motosikal ataupun pengeluar motosikal dan juga pengeluar kereta dekat Taiwan. Bukan dari China tau, dia dari Taiwan. And dekat Taiwan, diorang ni orang kata pengeluar nombor 1 lah untuk motosikal. Market share dia nombor 1, 46%. And kedua Kymco 28%. Ketiga, korang punya favourite jenama yang paling king dekat negara kita. Diorang bukannya baru-baru keluarkan skuter. Diorang ni kalau dalam dunia skuter, SYM ni, Taiwan ni, orang kata banyak lah company-company, brand-brand lain daripada Eropah, daripada Asia yang menggunakan platform diorang ni sebagai rujukan. Korang boleh buat kaji, study korang sendirilah. Memang padu guys.